ATV Park Johor di Taman Eko Flora Johor Bahru adalah destinasi pengembaraan luar yang ideal untuk pencinta alam dan peminat aktiviti lasak. Terletak di alamat 60 Jalan Eko Flora 6/6, taman ini menawarkan pengalaman menunggang ATV yang mencabar melalui pelbagai laluan yang dikelilingi kehijauan tropika. Terdapat 3 pilihan laluan utama yang sesuai untuk pelbagai tahap kemahiran. Ride A sejauh 10 km sesuai untuk pemula. Laluan ini melalui ladang kelapa sawit dan kawasan hutan yang lebih mudah dilalui. Ride B seperti yang anda lihat sekarang ini sejauh 12 km. Untuk tahap sederhana, laluan ini merangkumi laluan ladang, payah dan sungai kecil, memberikan cabaran tambahan kepada penunggang. Dan Ride C sejauh 14 km direka untuk penunggang berpengalaman. Laluan ini melalui laluan sempit, berpasir, hutan tebal dan menawarkan pemandangan tasik yang sangat menakjubkan. Dan setiap sesi menunggang mengambil masa antara 1 hingga 1,5 jam, bergantung kepada laluan yang dipilih. Harga bermula daripada RM150 untuk ATV 200cc dan RM250 untuk ATV 400cc. Pihak taman menyediakan peralatan keselamatan seperti topi keledar dan pakaian pelindung serta pemandu berpengalaman untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pengunjung. ATV Park Johor juga mesra keluarga dengan pilihan ATV 2 tempat duduk yang membolehkan pasangan atau ibu bapa dan anak menikmati pengalaman bersama. Ini menjadikannya pilihan yang sesuai untuk aktiviti keluarga, team building atau sekadar berseronok bersama rakan-rakan. Waktu operasi taman ini adalah dari jam 9 pagi hingga 11.30 malam pada hujung minggu dan hingga jam 7 malam pada hari biasa. Dan jika anda mencari pengalaman pengembaraan yang mendebarkan sambil menikmati keindahan alam semula jadi, ATV Park Johor adalah destinasi yang tidak boleh dilepaskan.